penyakit temenung mari dah. Apa ni? Tak ada tak ada langsung. Kalau minggu lepas lah. Okey, dia dah jalan. Enjin masih hidup. Aduh, puas bos macam ni. Bengkel lah kita. Let's go. Keluar man. Banyak guys keluar guys. Satu sudut kita tak perlu risau sangat kereta lama ni. Kereta baru pun nak towing bawah. Macam tu lah hidup ini. Macam roda, ada naik dan turunnya. Ni ruang dia. Dia sangkut dekat benda Allah ni. Apa nama? Frame dia. Susah nak dapat komen ni semenjak beliau dah beli ni. Asyik hilang je. Estima dia pun dah parking tu. Tu Hilux dia tu. Hilux Rangers. Ford Rangers. Okey. Bahan-bahan untuk masakan kita hari ni. Ni dia. ATF filter, gasket, minyak, petin, ubat kuat. Jadinya kena jack. Buka skru. Kemudian jack naik baru boleh bawa turun oil sump ni lah. Ya. Sikit je minyaknya ni lah. Stick dia. Sebab tu lebih tak boleh, kurang pun tak boleh. Nak sedut tak lepas. Monster. Tak teruk sangat Magnet untuk tangkap habuk-habuk besi daripada gearbox Alright. Ni dia Japan. Selut okey lah, mungkin faktor dia. Okey, tambah 2 HP. Dunia kelam. Bukan kerja senang guys. Kalau alat cukup, senang sikit. Nak kena jack berbagai kan. Kalau tidak, terbaring bawah kereta tu susah. Sebaik ada kawan kita kat sini. Habis tutong brother ni. Yang main-main masuk ubat kuat. Nak jadi kuat salah. Jack enjin. Halo bos. Silap channel pula. Alhamdulillah. Terima kasih kepada special thanks pada sahabat saya Poji, IKM Pekan, sahabat-sahabat Terzo. Kita akan update nanti selepas beberapa minggu pakai minyak Transact. Assalamualaikum.